Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang-orang bacuk. Pagi tadi ambo makan di satu tempat di tepi pantai Bacuk, dan apabila tengah mengambil makanan dan duduk di meja, saya tengok ada 2-3 orang pegawai kerajaan, dan saya terus teranglah iaitu daripada Balai Polis Bacuk, pegawai-pegawai kerani dan anggota sendiri ada bawa anak mereka ke pasti Taman Asuhan Kanak-kanak Tunas Islam, iaitu sebuah sekolah tadika ataupun prasekolah yang dikelolakan ataupun yang dipunyai oleh parti PAS. Saya tengok dan saya ada sedikit rasa sedih betapa seorang yang kaki tangan kerajaan, yang makan gaji dengan kerajaan, tetapi mereka melahirkan tunas-tunas menentang kerajaan. Dan di sini saya lihat nak salahkan anggota polis itu ataupun nak salahkan sesiapa sahaja tidak boleh sepenuhnya. Tapi saya nak sampaikan kekurangan ataupun kelemahan ini kepada parti, dan sekiranya parti itu benar-benar memikirkan masa depan partinya, masa depan sokongan, masa depan anak-anak penyokong mereka, mereka sudah tentu akan merombak sepenuhnya sukatan di dalam tadika mereka. Itu tadika kemas yang dulunya dipunyai oleh 100% oleh pengurusan UMNO. Sekarang tidak lagi. Kemas sudah menjadi badan kerajaan, dan bukan sahaja waktu ni, Kemas ni saya tengok dah mereka beku dalam memberi pendidikan kepada kanak-kanak. Dan apabila adanya pasti rakyat, khasnya orang Melayu Islam, mereka ada alternatif untuk mengasuh anak mereka kepada pemahaman yang lebih di dalam Islam. Saya kira macam tu. Kalau tidak, takkan orang tertarik. Dan satu adalah Islam ataupun pengajaran ataupun didikan secara Islam. Yang kedua, pasti ini tumbuh merata-rata sampai mudah orang nak menghantar anaknya. Tidak seperti Kemas, yang Kemas ini dah lama dah tak bertambah dia punya cawangan tadikanya. Kita tahu UMNO Malaysia menyedari akan kekurangan kelemahan mereka dalam sukatan pelajaran. Sebab itulah beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun-tahun sebelumnya sudah diumumkan bahawa Kemas mengadakan sukatan pelajaran agama dan menaik taraf pengambilan staf ataupun pengajar guru. Tetapi yang kekurangan adalah kalau betul lah UMNO itu sudah menaik taraf tadika mereka, kenapa orang tak tertarik? Di sini kelemahan promosi. Dan satu lagi, kesedaran pada orang-orang UMNO sendiri, penyokong UMNO, AJK bahagian UMNO cawangan, wanita-wanita, mereka tidak ada tindakan ataupun tidak bagi kata dua. Jangan masukkan anak kamu di dalam asuhan sekolah-sekolah PAS. Mereka tak ada. Sepatutnya ketua bahagian ataupun presiden sendiri boleh memberi kata dua. Sekiranya nak menghantar anak ke pasti, jangan pegang jawatan UMNO. Jangan pegang jawatan di cawangan, jangan pegang jawatan di bahagian. Kalau mereka nak menghantar anak untuk dididik oleh orang PAS. Di negeri saya, di Kelantan ini, salah satu kekuatan orang PAS ialah didikan pasti inilah. Sekarang bukan saja pasti, ada sekolah menengah Islam, sekolah menengah Islam, Islam PAS, bukan Islam agama tapi Islam PAS. Kalau UMNO kata tak boleh lah kita nak buat sepenuhnya Islam yang betul-betul kepada kanak-kanak ni, sebab kita buka tadika Kemas ni untuk semua agama. Okey, untuk semua agama. Berapa orang yang masuk tadika Kemas? Anak Cina adakah menghantar di tadika Kemas? Anak India mungkin adalah di hujung-hujung ataupun di estate-estate di tempat yang majoriti mereka. Tetapi mereka juga ada pilihan untuk menghantar ke sekolah Tamil.
Jadi orang Melayu ini ada juga hantar ke sekolah kebangsaan, tapi untuk yang berada di pedalaman atau di taman-taman yang jauh sikit daripada sekolah, mereka masih nak menghantar di sekolah tadika. Tapi apabila ada persaingan pasti dengan tadika kemas, mereka akan pilih pasti. Kerana ada dunia, ada akhirat. Kalau di tadika kemas ini, saya masih dengar orang kata tadika kemas dia mengajar anak-anak menyanyi. Dan kalau misalnya tanya hal-hal agama sikit, ya tak berapa pandai lah, tapi lebih pandai orang yang dipasti lagi. Jadi saya kira sudah tiba masanya UMNO kalau nak kembali kepada kekuatan dari bawah yang dikatakan 30 tahun yang bersekolah pasti dulu, yang undi PAS semuanya. Yang 30 tahun yang sekolah pasti dah jadi pengundi-pengundi dan sekarang dah makin tebal. Jadi tidak salah PAS, mereka ada agendanya, tapi UMNO nampaknya dah beku, dah terlampau sangat membawa ataupun memperjuangkan agenda negara hingga lupa agenda parti dan agenda kuasa Melayu, kuasa Islam. Mereka